Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendapat kebelakangan ini adat ditegakkan walaupun tidak selari dengan undang-undang sepatutnya, undang-undang mengatasi adat. Namun, dakwanya, raja-raja kini diminta untuk menyelesaikan masalah politik. Katanya, undang-undang, dasar dan tindakan mesti selaras dengan undang-undang asas yang termaktub dalam perlembagaan. Apabila adat melanggar undang-undang, perlembagaan menjadi tidak relevan. Kedaulatan undang-undang akan lenyap. Kita akan kembali ke titik permulaan. Rata-rata warganet menempelak pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu. Ada yang mengingatkan pengkhianatan terhadap perlembagaan berlaku ketika Mahathir merosakkan badan kehakiman, memenjarakan pengkritik tanpa perbicaraan, melemahkan institusi raja-raja dan menormalisasikan pemerintahan otoritarian. Ingatlah Tun bahawa perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara dan segala-galanya termaktub dalam perlembagaan. Daripada ikrar yang dilafazkan oleh penjawat awam dan ahli politik yang dipilih hinggalah kepada rukun negara.